Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fakru daripada LZ2 Sampai. Ramai customer tanya, LZ2 ni buat kereta apa sebenarnya kan? Banyak ni Estima datang, Velfire datang. Ya betul. Memanglah kita kebanyakan kat sini customer kita Toyota Estima, Velfire dan juga Alphard. Sebenarnya saya kecek Kelantan tapi dah takut. Sebab orang kata lo ni musim tengah higap orang Kelantan. Jadi kita kecek Kelantan dah, tak apalah, kita higap kot. Okay. Ni ada stok kereta Estima ni. Kereta Estima Syak 50. Kereta ni asalnya beredar dekat Dataran Merdeka. Jadi dia tak beredar pun dia bawa mari bunyi kasar. Bila bunyi kasar kita cek, tengok temperature naik. Jadi kita tak banding start. Kita tolak mari parking tepi dulu. Lepas tu duduk luar ni kereta ni. Bila duduk luar ni kita tunggu sejuk dulu baru kita masak air. Tengok ada bocor dekat dia tu. Gapo punca dia. Jadi kita zoom kepada bunyi kasar dulu. Yang mana bunyi kasar tu main dekat sikit. Ni dokor ni. Ni dokor. Ni dokor ni bahasa Kelantan lah. Ni dia punya puli kompresor cabut. Jadi puli kompresor cabut menyebabkan pemben ni dia jadi longgar lah. Dia tak pusing dengan molek. Bila dia tak pusing dengan molek, sebenarnya pemben ni dia adalah untuk memusingkan puli-puli komponen-komponen yang berkaitan dekat bahagian puli tu lah. Contohnya macam kompresor, dia punya alternator, water pump. Jadi water pump tak musing tu yang jadi overheat tu. Bila overheat, kereta panas, dia pergilah tempat paling lembut sekali, dia tendai situ. Ni dokor ni. Ni dia. Boleh tengok. Ni radiator dia kerek. Kalau tengok pipe ni pun patah dah ni. Jadi memang dia nak tukar terus lah kereta ni. Ada boleh tukar housing saja pun boleh. Nak tukar terus pun boleh. Jadi bila kereta ada masalah bunyi, memang kena cek dulu. Dan kalau boleh towing. Jangan bawa lah. Supaya kita takut masalah jadi gini. Tapi ni secara kebetulan memang benda tu nak rosak dah. Dan ada satu lagi. Mana-mana nak mari sini, boleh kontak lah. Boleh kontak kita ataupun dia jual support nego. Kita support nego apa ni? Lelong. Kita ni relax lah. Okey, ni kita apa ni? Ni tadi baru pergi Masjid Abu Baidah. Masjid Abu Baidah dekat sini. Kita dekat Masjid Abu Baidah. Ni dekat bulan puasa dah ni. Jadi bulan puasa ni dia minta tajaan apa semua ni. Kita kena bantu lah Masjid ni kalau kita tak bantu, siapa nak bantu lagi. Tambah lagi kita orang businessman niaga ni kan. Jadi ni dekat puasa lah. Lagi lebih kurang 9 hari lagi. 9 hari ke 10 hari, 9 hari ke 8 hari lagi. Nak masuk bulan Ramadan. Jadi nak masuk bulan Ramadan ni masuk di antara panas. Bila panas ni kita kena tentu suara pesegak ni. Batuk-batuk. Hati tak boleh panas. Hati kena sejukkan dengan zikir lah. InsyaAllah. Cuma macam aku cakap tadi lah, kita kat sini banyak buat kereta Estima. Kan? Belakang tu ada Velfire, Alphard. Lepas tu dalam tu ada lagi lah beberapa kereta tu. Jadi bila orang nak repair kereta ni, elok lah sebelum puasa ni, sebelum raya ni. Sebab bila last minute nanti dia macam-macam hal. Jadi last minute lepas tu kerja tergesa-gesa kan, untuk buat servis ni tergesa-gesa. Ni macam ni satu rahmat juga bagi dia sebab dia tak kena masa bulan puasa. Kalau kena masa bulan puasa, nak buka puasa kat atas jalan. Jadi bolehlah cek kereta. Boleh cek kereta kita kat sini, kat Sirampai ni daripada 2018 lagi. Kita dah buat Estima Toyota ni daripada 2012 lagi. Lebih kurang dalam 13 tahun lah. Ini 26, 14 tahun lah lebih kurang. Jadi alhamdulillah ramai yang support kita. Terima kasih lah. Subscriber yang selalu tengok video, yang tolong like, yang komen, doakan kita. Alhamdulillah kita naik satu stage, satu peringkat. Dan kita berniaga gini, kita terus berniaga. Kita nak buat benda yang supaya boleh bagi manfaat pada orang lain. Itu sebabkan kita buat video nak tunjuk macam mana kereta masalah, supaya kalau tak repair dengan kita pun at least ada knowledge. Tu je lah. Jadi macam ni masalah bel tu macam aku cakap tadi, itu je lah. Jadi lepas ni kita akan buat video lagi untuk kita kongsi, untuk kita bagi penerangan supaya kita tak jahil dan kita tak kosong dengan ilmu teknikal, supaya kita boleh repair kereta dengan betul, walaupun bukan dengan zaitun, apa yang kita repair tu tepat. Cakap kalau salah repair nanti kos habis, masa pun habis. So jangan lupa subscribe, like dan komen-komen. Zaitun TV. So kita bukan ada kat Sirampai, kita ada kat Sungai Buloh dan Bangi. Kat Sirampai, yang mana nak bagi makan nasi tu, kalau belakang tu nampak tu,
kedai baru buka tu. Sudin Kubi. Kita depan dia. Depan dia. Boleh mari di Zaitun Silampai. Okay, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.